Hai guys, kita nak pergi PBAKL, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kat PWTC tu, bagi angkat tau. Macam promo tau. Lepas tu dia target hari ni Hari ni kosong. It's me before PBAKL. dia tak mau beli apa-apa. Cak tengok boleh lah. Saya tak boleh guys. Kat selesa kan dia tengok. Tu Kosong lah. Hari ni target adalah kosong. lighting sikit. Lighting sikit, okey. It is me before PBAKL. Target adalah kosong buku. No more books. I dah tak jadi budak nerd. Baddie. Dia kata je guys. Tahun lepas pun dia kata juga kan satu pack IKEA besar ni. Bawa. Hari ni kita tak bawa apa. Zero. Handbag pun tak bawa. Tengah motivasikan diri untuk tak habiskan duit untuk benda-benda yang tak perlu dengan keadaan ekonomi. Pandai apa? Pandai apa tu busuk gila belakang aku ni. Sampai kan. Tempat ni panas gila. Takkan beli apa-apa ingat motivasi kita. Aku tak dengar suara kita ni. Tak bawa panas. Kita dah sampai. Panas nak mampu ni tu sampai dah Kaisar hari. Freak world. Freak gila aku tengok ni. Nak. Tengok Spiderman tu. Dah sampai guys. Macam tu lah. Memang muka aku macam ni je. Daripada bawah sampai ke tingkat 4 lah. Tapi dia busuk-busuk lah guys. Macam nak buat? Apa freak gila. Bila dia nak buat ni diskaun? Mat, cop. Tak bawa buku. Pada mereka, pada semua orang kan berbincang duduk kat tepi. Mereka duduk tengah-tengah. Aku nak jalan. Dia betul duduk depan aku ni, betul berhenti keras. Lepas tu bincang pasal hal keluarga mereka yang bermasalah tu. Tolonglah duduk kat tepi. Yang pun semut gila kosong. Tahu? Aku ni nak tengok. Ni tak kira lah influencer kat hati-hati. Sampai tak ada tengok orang seorang nak ambil gambar dengan aku. Tak mau. Kau perlu pelakon-pelakon TikTok je. Kami pelakon betul pun tak ambil gambar tak? Hampa lah pelakon TikTok macam apa? Macam mana dia pun boleh kenal masing-masing? Tak tahu lah dia pun. Tu baik-baik dia chat kat dalam Telegram tu. Semua orang macam, jom lah nampak aku. Jom lah, habis kita jumpa aku tak? Nanti kita jumpa, kita sihat. Aku tak kenal seorang pun. Lepas aku famous. Seorang pun aku tak kenal. Aku harap aku daripada semua tak kenal aku. Sebab daripada semua datang TikTok aku, yang tu aku takut yang aku tak dapat kenal aku. Kau ambil gambar dengan ni. Ini? Kau ambil gambar dengan dia? Arah sempat ni 4. Empat kan? S7. Mana nak cakap? Arah 7 Dewan Merdeka. Arah setuju? Arah sempat. Dewan Merdeka dalam Dewan bukan Dewan ni. Aku nak 10% okey lah. Apa? Nak apa petang? Dia cakap buku je kan. Tadi tu lah kita masuk tu. Tadi kita masuk universiti tu lah. Mana manis kan? Tadi macam ada staff yang tanya saya. Tak ada apa sekarang. Kenapa ramai orang kat sini? jual merchandise. Buta buku ke? Buta buku ni ke? Yang boleh tanya? Tak macam minta ditanya pun. Buku ni ada siapa-siapa panggil. Apa panggil depan? Pelangi. Besar apa dalam ni? Ni 4 panel lah. Tu Dewan Merdeka. Boleh tak mereka ni buat dia? Boleh tak cerita sikit ni kat mana tu, dekat mana Tak, ni mana siapa? siapa yang duk kerja sini, orang kerja sini. Memang kalau kata rehat semua tu lapak buka puasa kalau tu. Ni ayat tu macam menarik. Nak Sebab kita tak boleh bawa masuk pun. itu Rabu. Hari tu pergi makan kat Sari Putra itu makan kenyang. Nampak mana? Depan lah, pintu depan. Ada aiskrim goreng. Sorry, okey. Aiskrim saja tak ada goreng. Sini lah kot apa? Dia lah kot ni. Tak tahu lah hampa nak jumpa macam mana tapi tempat ada pentas kat belakang pentas ni. Best stage. Macam nak masuk? Boleh masuk? Boleh masuk?
Sebelah sana. Boleh masuk sini. Ni orang tok. Pusing Tak, pusing dia pusing. Okay, sorry. Kat mana sebenarnya? Aku dah tak tahu kita kat mana. Kat mana pintu masuk dia? No, Ini toilet je. Pintu rintangan api. Aku tak masuk pintu sana. Kat sana pun boleh tadi. Ada orang kelak kat situ tadi. Dia dah nampak macam aku yang nak ajak talk lagi. Adalah goreng. Nak. Nak. Lucu. Ni ke? Ni ada orang gelak je boleh masuk lah. Tu nampak dah. Tak ibu. Dah cakap lagi tu tak. Kita dah berjaya. Kita tadi nak buat tok sikit. Sikit lagi. Orang dah ingat aku macam tengah buat talk tu dah. Ni nanti. Nanti aku dah ada. Masa dia pergi gila kan. Aku berhenti pun tengok. Dia ambil gambar kat situ. Dia dah beli online. I cancel order pula. Dia bukan tak tahu kita nak main pesta buku. Masa sikit. Dia bukan tak tahu kita nak main pesta buku. Nak beli juga menekan-nekan. Sekarang dia nak beli film. Nampak beli 25 sen dah mahal tu. Beli mesin. Ni lagi ada trend boleh baca. Mat. Kalau dia pack dia hantar je. Dia tak tulis pack pun lagi kan. Status dia apa? Repairing. Lambat lagi tu. Cuti kan? Dia beli. Oh ni aku beli dah. Tadi apa ni? Tak lagi saya nak buat apa. Dia beli online, dia main pesta buku juga. Aku beli kat online punya. Dia beli tu hak. Tak kira hak tu ni, hak dia pun tak beli. Tu satu sayang-sayang ibu tu je pun. Cuba anak bayar lah guys. Dia dah bayar, Psikologi guys. kecil itu kepada psikologi si remaja pula. So daripada situ terhasillah buku psikologi si remaja. Tapi perjalanan menulis itu tak mudah. Dia tak mau beli, guys. So, dia ada talk apa dekat belakang. Kan? Ini sebab mungkin ramai yang tidak tahu masalah kemurungan. 1 daripada 10 berhadapan dengan masalah keinginan Ada untuk beg ke? mencederakan diri. So ini latar cerita remaja yang ada dekat luar sana. Dia sangat tak menjaga sensitiviti tau. Tengoklah umur. Janganlah. Akak depan aku muda gila lagi. Dia bertanya, ada anak nak Taklah saya? aku rasa dia muda daripada Muka aku muda lagi. So dia tanya, ada anak yang UPSR? Sangat tak menjaga sensitiviti Kau hijab apa tahu? Lepas tu famous tau. Bila hang kata ada anak APSR, dia akan hang berhenti, dia akan buat talk, dia akan force hang untuk hang beli. Dan hang akan terbeli. Viral gila kat track. Tak masalahnya, dia tu muka macam aku rasa dalam 21, 22 lah. Hang nak expect dari APSR, hang ingat cakap, umur berapa gila. 9 tahun. Jadi sekarang kami ada pergi Fajar Afrika. Benda kita boleh grab. Ni ada Tadi Fatin tahu. Nabila. Tuan dekat sikit dengan Fatin. Tuan dekat sikit dengan Fatin, selesa kan? Fatin tu. Fatin selesa tu Dia kan? rasa dia selesa. Ada pun betul lah, aku cakap je lah. Ada tapi dia pun sunyi, jenis sunyi. Tak cakap apa weh. Ha. Tahun lepas ni bagus. And then dia pun, dia ada masuk ke sini. Masuk ke sini. Tapi kami masuk ikut backstage, kami pula artis. Kami yang bagi talk tadi tu. Psychological. Ni lah ni Mrs. Pembaca. Tak ada pula Miss Baca Malaysia tadi ada. Dia macam hampa siapa? Kenapa semua nak buat talk? Kan sepatutnya tempat ni kan bagi tenang-tenang, bagi dia pilih dia nak apa. Cukuplah serabut ni. Mampu gila muka ni semua yang busuknya. Mungkin nak pakai berapa? Mampu apa? Macam jalan kaki berang rumah ke mana? Tak ada mandi ke? Amboi je ni buka 5 minit katuk terus kan aku mana cerita lah. Kami tengok kat Nini. Kat sini Nini tadi. Kat atas. Atas. Kita bawa. Kita beli satu. Kita tengok. Beli lagi guys. Sayang aku pula.
Aku main tak. Oh ya, nak ingatkan lagi. Jangan lupa dulu semua laman sosial ada Muslim tau. Macam yang saya cakap. Beli ni. Hang kau. Tengok ha. Dah aku tunjukkan hang ni. Bagi aku pula guys. Ni guys faktor. Sebab itu dia asal. Ya dia dalam macam ni. Panjang. Oh tak panjang. Boleh lah baca. Tapi tak mau. 32. 32? Ha, 20%. Boleh baca kat WhatsApp. Ini hari ni dah cakap. Tu perempuan belakang tu. Ya, dia duduk batok tu dengan mak dia. Dengan face-man blazer. Memang tu dia buku dia pakai blazer tu. Aku rasa Tak dia pakai shirt biasa ke bla-bla. pakai jeans macam aku. Ha, ya. Lagi yang cover tu tak ada. Cover tu semalam. Ya, besar jalan tu. Dia beli lagi satu. Dia beli lagi. tu dia return. Tu kat dia tu kan dia duduk sign tu kan. Dia bukan beli kat situ lah kot. Dia main hari ni je kot. Tanya lah, aku tanya. Dia tak tahu buat talk. Boleh tak? Ha? Oh tak kena ha. Dengan buka muka surat berapa 53 Macam muka lah. surat 52 tadi. Nak kena bawa buku pula satu hal. Hai, ini popular? Wow. Kita baru terbit. Oh terbit tadi ke? Kita buku Indah Ernie Zakari kan. 56 pula. Punya staff sangat kasar dia. Sangat tak mesra rakyat je. Kitchen pun cantik juga. Sangat kasar dia. So maybe? Macam dia? Sampai sini ke je? Yang bahasa dan pustaka? Tapi tak boleh berbual Arab, dia kena takut. Anxiety guys. Boleh daddy issue. Ha. Kenapa dia semua tengok aku macam pelik? Ni guys tempat daddy issue tadi. Ahmad weh. Betul. Dia main gitar apa tah tu? Oh, soalan tu betul. Kamal Dia weh. orang beli tu. Yang aku beli. Ada orang buat henna ni, ada buat datuk-datuk kan kat sana. Cakap Arab tu. Oh yelah. Kalau perjalanan kat KLCC pun jumpa dah jalan. Kami malam kami jumpa tau. Ni ada tirai guys. Senang je boleh jumpa jangan easy. Takkan lah hampir family map berjumpa. Lepas apa? Depan ni semua siapa? Boleh bincang tak? Ini TikTok lah. Siapa guys? Boleh tak payah buat talk, boleh tak payah buat talk. Macam we need to talk but we not with you. Buat talk. Semua nak buat talk. Semua nak sembang. Semua bilik aku masuk semua buat talk. Lepas tu siapa nak dengar? Betul yang mereka ni pula semua ni Hamad Nuzul dan PBL KL ni. Semua jenis jalan jadi Charlie Angel. Jalan Apa kena berubah ni. Teruk sangat apa punya perangai ni. We really need to talk. Dia pun aku buat live kat belakang. Kita tengok buat liputan. Random gila weh. Dia pemisahannya random je. Tak fikir langsung weh. Ada anak yang BSR. Random gila. Untuk belakang ni pun bertanya. Mereka semua 16 tu ada anak kecil. Mereka ni ada Maxwell lah sendiri. Lama buat. Maxwell lagi nak tanya pun. Mula jumpa dah. Ada dia. Tak nampak dah pula. Aku dah migraine dah.